Okey, hari ni kita nak tunjuk cara-cara nak bancuh capati. Kita guna tepung atar. Okey, satu paket ni berat dia lebih kurang dalam 800 gram. Okey. Okey. Kemudian kita campur dengan tepung gandum biasa. Nisbah dia ialah kalau tepung atar ni 800 gram, tepung gandum ni 400 gram. So bermakna lebih kurang dalam separuh ni lah, separuh tepung gandum. Garam lebih kurang dalam 1 sudu setengah garam. Tahu bagi rata, kemudian masukkan air panas. Air panas. Yang ni kena gaul perlahan-lahan sebab ni air panas kan. Lepas tu kita uli macam kita uli roti canai. Dia tak lembik sangat, tak keras sangat. Masukkan sikit air lah, masukkan air. Okey, bila tepung dah nampak rata macam ni, nampak rata dah, kita letak 2 sudu minyak sapi. Kemudian uli macam tadi balik lah. Okey, dah rata dah siap dah ni. Okey, tekan sikit tengok dia dah lembut dah. Okey, dah lembut dah. Kita biarkan macam ni dalam 10 minit. Kita rehatkan dia dulu dalam 10 minit. Okey, alhamdulillah doh capati kita yang kita buat tadi, kita tengok nampak dia lembut kan. Okey, ni kita dah boleh buat doh dia. Okey, biasanya saya buat untuk satu keping capati tu berat dia lebih kurang dalam 90 gram. Plus minus lah 90 gram, ni 94. Okey. Okey, kita buat doh dia jadi macam ni. Okey, kita cuba masak dulu sekeping tengok macam mana kejadian dia. Okey, kita masukkan dalam tepung tu. Kemudian kita roll. Okey, boleh letak dah. Okey, kita nampak dia dah gelembung-gelembung tu, kita tekankan sikit-sikit. Tekan supaya dia masak bahagian dalam. Lepas tu kita dah nak masak dah. Tengok dia lembut, kita lipat kan. Nampak lembut je. Okey. Okey, dah siap. Kalau kat rumah kita nak makan dengan sardin pun boleh. Nak buat kuah sambal bilis pun boleh. Nak kari ayam pun boleh. Kalau dekat kafe rumah, boleh makan dengan kari kambing. Selamat mencuba.